Ride kali ini bukan sekadar jalan-jalan, tapi ride paling tenang bila dapat luang masa bersama isteri tercinta. Tidak perlu destinasi mewah, cukup ada dia di belakang. Perjalanan biasa pun jadi luar biasa. Angin malam, jalan yang panjang dan gelak tawa kecil sepanjang perjalanan. Inilah momen yang paling mahal bila dapat cipta kenangan berdua. Kadang kebahagiaan itu bukan pada tempat yang kita tuju, tapi pada siapa yang temani kita sepanjang perjalanan. Alhamdulillah, berat santai, hati tenang dan paling indah bila ditemani isteri tercinta. Semoga setiap perjalanan ini jadi kenangan manis untuk kita berdua. Korang tengoklah video ni. Dangki Subway ada, Baker Cottage ada, PMD Mart ada, Hot Kambing ada. Besar juga kat sini. Kita makan Subway. Bapak Biryani. Ada nasi biryani kambing, nasi biryani ayam. So, kita nak try nasi biryani ayam. Sangat. Ini ayam. Ini biryani kambing.
Semakin pendek ni. Dia 16 liter, 17 liter. Betul lah. Kalau 17 liter lah. Tu. Kenapa tak update? Dia susah dia. Maksudnya dia kena off semua dulu, isi minyak baru on. Macam tu. Okey. Okey, kita dah sampai dekat Johor. Kita check in dulu hotel. Motor kita parking kat sini. Okey, jom. Ini hotel kita. Straight View Hotel. Hotel pertama? Hotel pertama kita. Dah sampai ke Johor Bahru. Straight View Hotel. Okey, kita check in dulu. Tentang kat sini. Betul. Dengan nombor telefon masih sama kan? Masih sama. Okey, tingkat 104 Okey. Daripada arah sini tahu kan? Di atas. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Dah masuk bilik dah ni. Dah masuk bilik. Dia besar sangat lah. 104. Seterus je. Dia.
Dia punya lift bunyi macam Transformers nak bertukar tau. Oh, kita punya parking motor kat sana tadi. Ni bilik nah. Okey. 04. Assalamualaikum. Wah. Masukkan sini. Ada wifi nombor kat situ tau. Assalamualaikum. Okey, sampai di sini saja untuk part 1. Nanti kita akan sambung lagi. Belanja view dulu, view bilik. Kat sana Singapura. Dah gelap dah, nak hujan. Nasib baik sampai ngam-ngam tak hujan. Okey. Bersambung part 2 pula. Bye. Kita nak rehat.